Assalamualaikum adik kakak. Mungkin sahabat-sahabat adik kakak ni terkejut. Harga petrol dan diesel naik bermula 9 April. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ni? Dan bagaimana kesannya kepada kita semua rakyat Malaysia? Jadi kenaikan harga bahan api ni adalah berkaitan rapat dengan konflik di Asia Barat, terutamanya melibatkan laluan penting minyak dunia, iaitu Selat Hormuz di Iran. Gangguan atau penutupan laluan ini memberi kesan besar kepada bekalan minyak global. Jadi walaupun gencatan senjata selama 2 minggu tu bermula pada 8 April ni, pasaran minyak dunia ni rakyatnya masih belum tak stabil lagi sepenuhnya. Jadi kita ginilah banyak kesan yang akan berlaku. Banyak bermula 9 April lepas hari ni 9 April, harga bahan api di Malaysia telah diselaraskan berdasarkan purata minggu lepas, minggu sebelum ni. Macam RON 95 ni subsidi, tanpa subsidi naik 4 sen kepada RM4.27 seliter. Manakala DC pula naik 7 sen. Paruk boh, kepada RM6.72 seliter. Paruk lagi ni. Jadi kenaikan ni memberi kesan langsung kepada kehidupan kita ni semua ni. Kos pengangkutan meningkat dan secara tidak langsung harga barang tu turut naik. Kira rakyat kita semua ni mula rasa tertekan. Perbelanjaan harian semakin bertambah, sedangkan pendapatan masih sama, tak nak naik gaji. Bagi mereka yang berulang alik ke tempat kerja, pembelanjaan minyak kini menjadi beban utama setiap bulan. Jadi dalam keadaan ni, perancangan keuangan menjadi semakin penting. Kita kena rancang molek dengan menjalankan bajet bulanan. Kena ada buku bajet lah. Boleh membantu kita mengawal pembelanjaan, mana duit keluar, mana duit masuk, dan merancang penggunaan wang yang lebih bijak. Jadi antara langkah menjimatkan petrol dan diesel, ada kakak amalkan pemanduan berhemat. Jangan elakkan pecuk mengejuk. Tekan minyak tu. Lepas tu pastikan tekan dengan angin tayar tu sentiasa cukup lah. Rancang perjalanan dengan lebih efisien lagi, dan kurangkan perjalanan yang tidak perlu. Lepas tu macam barang untuk mengurangkan beban cara hidup pula. Cara hidup utamakan keperluan berbandingkan nak kita. Kita kena bandingkan harga sebelum berbeli dan elakkan perbazaran dalam perbelanjaan harian. Langkah kecil ni memang mampu memberi kesan yang besar. Walaupun harga minyak meningkat, kita masih mampu menguruskan keuangan dengan bijak. Yang penting kita bersedia merancang dan berjimat. Jangan lupa komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.